Make up 5 minit untuk pergi sekolah. At 6:40, jom kita tengok. Dah 45 kita kena keluar rumah dah. So, moisturizer. Untuk siapa yang tengah pregnant ataupun tengah menyusu ke apa, it's very safe for you guys to wear. Sebab dia bahan semua natural ingredient. And then I use the brightening cream untuk kulit lagi cerah. Cerah satu tone. 2 botol tu memang best combination. I pergi sekolah, I tak pakai foundation, I just pakai tinted sunscreen. This is travel set punya. Botol besar I dah habis. So yang travel set punya dapat ni very small, tapi tahan 3 bulan. Sebab dia pakai satu picit je. Satu picit je dapat ni. Dia dah pekat. Satu picit je. Macam I kulit kering. So I akan tambahkan lagi dengan moisturizer. Bila I nak blend tu, nampak ni, dia perfect je blend. Nampak ni, nampak macam kita pakai foundation weh. Dia dah lah glowing. My kulit memang kering tau weh. Oh you see? Sebelum I pakai lip matte, I akan pastikan I pakai lip treatment dulu. Protect my bibir daripada hitam. Dia punya lip treatment exactly macam Vaseline. Lepas I dah pakai lip treatment, baru I pakai lip matte. Lepas tu pakai eyeshadow. Obsessed Wardah punya cream blusher. Dia cakap pun kau kau lagi lemak ni. It's 6:45. 5 minit je. Let's go.